Dah terkena Melayu sebab dia dah bahagia. Dia dah bagi, dia dah. Malu-malu lah. Seindah bunga detang. Dia pergi menyakitkan hati aku lagi. Cukuplah kau sakitkan hati aku, Echa. Dulu dia selalu marah juga kalau saya nak naik Grab apa semua. Aku sedih. Dia dah kalah lah tu, ha? Orang yang telah merampas kanda dari aku. Ha? Ada dengan Aira ke? Yes! Hey korang, ketemu di channel AI. Okay korang, hari ni sebelum tu saya dapat perfume. Weh, terus promote lah. Terus promote. Kalau korang dapatkan awak eksklusif, korang boleh pergi ke TikTok awak eksklusif. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat. Oh, lagu tu macam malu-malu je. Malu lah, promote depan tuan lah. Malu lah. Apa ni tadi ngeliatin apa ya? Alah. Kita bagi ikhlas tadi. Ikhlas yo, dia bagi free untuk saya kan. So kalau korang untuk 100 pelanggan terawal, korang akan dapat percuma juga. Isya. Selamat. Okay. Untuk konten hari ni, membenarkan aku baru beli kereta je beberapa hari lepas dah. Aku tahu geng-geng AI ni kebanyakan ada nama kereta. Aku tak ada lagi. Awak tak ada? Tak ada lagi. Aku tak tahu apa nama apa. Aku tahu nama nama Rarul ke, nama aku ke apa semua. Mesti comel kata hang. Tak apalah. Tak apalah kalau gitu. Okey, kalau untuk kereta hang Ya, untuk kereta kau nama apa? Kalau kereta hang Merc. Ya. Aku nak ganas-ganas. Ganas-ganas. Yo. Gon Turismo. Awak lagu tu. Asal? Awak lagu tu. Gon Turismo. Maksud dia apa? Gon tu hang. Turismo tu siapa dia pula? Turismo tu kawan aku. Siapa? Ni. Turismo. Wow, hello Turismo. So, memandangkan anak angkat kita dah ada dekat sini. Okey. Ya, boleh masuk konten lah. Okey. Anak angkat. Ke depan sikit anakku. Malu-malu lah. Anak dia. Memandangkan. Baik anak. Kalau anak cuba dukung. So, memandangkan Nazrul dia bagi nama kereta aku apa tu Gon Comel. Dia bagi Turismo. Bukan. Gon Turismo. Apa maksud Gon Turismo betul-betul lah? Maksud dia Gon apa? tu hang. Turismo tu? Turismo tu yang bawa kereta. Bawa kereta? Comel eh? Dah dia lelaki. Lelaki? Comel? Handsome lah? Ha. Aku tak kenal ni. Okey, ni mesti aku macam excited lah nak tahu. Okey, kalau Mat? Kalau Mat nama apa? Alaku. Ya. Alaku. Ni. Gon Orlando. Wow. Orlando. Gon Orlando. Siapa Orlando tu? Nanti research Google. Okey. Weh, aku macam excited lah nak tahu nama semua ni. Aku tak sabar. Excited kau dah. Mendun. Senang kita bersama dengan Aufa. Awak macam mengantuk je. Ngantuk. Mendonia. Kenapa? Bukan apa. Kan hari tu hang tak ada masa aku buat review kereta apa semua tu. Aku macam Dah tengok dah dalam ni story hijau. tak ada semangat. Sorry je. Aku macam tak ada semangat loh. Dah tengok dah dalam story hijau. Tak ada semangat. Aduh. Jangan tekil tengok orang tekil situ. Aku lah. So disebabkan hang tak ada, aku nak hang suggest lah nama untuk kereta aku. Aku ni. tak ada nama lagi ni. Luzar. Apa dia loser? Maksud apa tu? Nazrul Tekali. Weh, loser. Ya. Weh, aku macam excited lah. Kenapa? Awak Zar tu? Nazrul. Lu tu siapa? Luzan. Apa dia tu? Nazrul. Luzan. Oh, terbalik. Terbalik. Wah, oh my, terkalihkan Ya, betul. pula dah Luzan. So awak hang nak letak dia juga kat kereta aku macam aduh. Hang kan dengan dia kan nak ngorak-ngorak. Sabut lah. Sebab aku tak suka tengok dia dengan Atirah. Tak suka? Awak? Hang nak Atirah?
Hana Atira kan? Yeah. Oh my god. Oh my god. Berita tergempar apakah ini? Jadi Atirah akan diberikan kepada Aufar. Dia nak ambil Atirah tadi. Mana ada? Dia suruh letak nama kereta aku Luzan, iaitu Nazrul yang diterbalikkan sebab dia tak suka tengah Han dengan Atirah. Lurzan lah. Lurzan. Ya. Aku nak pakai nama tu dulu. Ya. Buat baju dulu. Weh. Jadi Han bagilah Atirah dekat dia tadi tu. Han bagi Atirah dekat dia. Oh, pula kena beli. Supaya kita boleh berdua Nazrul. Kita akan Ya, jadi betul. pasangan sejoli paling indah. BMW versus Merc. Yes. Boleh ada. Awak tak boleh sampai aku tak ada muat. Betul-betul. Itemmu ni bu nama yang ni karakter-karakter. Yang ganas-ganas ha. Bukan. Apa itu? Bukan suka Disney. Aku dah berubah dah Aufar. Tak nampak kau aku dah. Tipu. Ha. Dia bawa pagi-pagi tiap-tiap dia bawa. Tu. Snow Apa dah? White. Apa Cinderella. Macam M ni lah Aufar. Ya, Kita orang kembang. macam tu. Cinderella ke Snow White ke. Jadi nama kata aku Luzan Cinderella. Wow. Wow. Rapunzel. Tarik Rapunzel. rambut panjang. Okey, boleh. Boleh. So daripada Aufar, Luzan, Cinderella, Rapunzel. Cakap tadi. Okey, sangat indah Lepas nama tu tu. rap colour tu orang. Kalau apa dia? Colour biru. Rapunzel colour biru. Ya. Snow White colour kuning Kalau betul? betul Rapunzel Betul, colour betul. biru. Betul lah. Betul. Cinderella. Dia kan Cinderella betul. colour biru, Rapunzel colour Aduh. tak tahu tak ingat. Han tengok cerita apa dia ni yang version Cina. Upin Ipin tak buat. Yang opah kahwin dengan Tok Dalang apa semua tu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sekejap. Semalam kan ada orang bawa kek kan? Sekejap. Besarnya bau sari tak jumpa. Okey. Opi. Yes. Opi. Sesuai tak? Aku macam Opi. Sama kan aku dengan Opi? Macam kopi. Ya, Ami. Happy birthday Ami, aku nak ucapkan dekat kau. Semoga kau makin membesar dengan jayanya. Alhamdulillah, semoga kita makin besar sama. Yes, of course. Kita kan twin. Okey. Okey, Ami. So konten aku kali ni. Aku macam Lah, bukan. Bukan, konten aku. Nampak sangat rajin buat konten sekarang. Sampai sehari 5 kali post konten tu apa semua. Bukan? 5 hari. Ke Syamil lah yang aku tengok ni? Kami lain tu. Weh, Syamil mana ni? Kami baby. Baby. Kau Ami. Okey, memandangkan aku So, kan. nak bawa aku jadi masker. Oh my god. Serabut lah. Suruhlah Opi bawa. Muka aku dengan emoji. Suruhlah Opi bawa. Emoji please. Jangan ikat tadi kasut. Ada Ami. Memandangkan kereta aku tak ada nama lagi. Ni jenis nak bayar kereta ni buat konten ni. Mestilah bulan-bulan tinggi apa semua. Nak bayar rotek lagi Ami. So aku nak kau suggest nama kereta yang sesuai dengan aku. Aku nak nama yang ganas-ganas. Yang paling ganas apa semua. Nama lelaki perempuan? Gabung pun boleh Ami. Semua boleh. Kalau perempuan lah, perempuan. Ya, Aku perempuan. letak Angel. Wow. Why Angel Ami? Kau nak cakap aku macam bidadari ke? Sebab kita nak mengharapkan kat tuan dia memang takkan dapat Angel tu. Ami, bukankah itu kau puji aku ke dekat Angel, belakang? dia daripada Anon. Kan? Sebab harapkan dekat kita je Angel. Sebab kita kan cantik. Ami, kau dah puji aku, cakap je nak puji. Please lah. Okay, kita nak cari kemet balik. Ami, alamak kantoi lah. So kalau perempuan Harap dia dekat tengok ni dia panas. Jangan. Akulah. So kalau perempuan Angel, kalau lelaki apa? Kasim lah. Wow. Very 90-an. Kasim. Kasim nama kereta Una. Nama kereta Una Kasim. Betul lah pun. Please lah. Patutlah pergi kerja melambat seduh. Kereta dia kat bengkel sekarang ni. Aduh, Kasim. jangan judge Tengah tunggu WSP. Bukan prank, bukan prank. Ambil mic ni dua orang. Aduh. Okey. Okey. Nampak kedua-dua ni? Oh my god, dia orang excited kan masuk konten aku. First time masuk konten aku. Oh my god. Ray, kau jangan lupa. Ray. Uyo. Wow, oh my god.
Dan kamu dekat Aifan. Sorry aku dengan Harry sekarang ni. Sorry Kau boleh ambil orang lain. Fael! Sorry. Hai. Hai. Oh my god, nama yang sangat cantik. Aku sangat excited lah. Sorry sekejap. Rasa kekok lah shoot dengan new gen apa semua ni. Aku rasa boleh sama kat WhatsApp kan dengan bincang. So untuk Harry Ram mungkin? Oh my god. Oh my god. Seindah bunga detama. Apakah ini? Kebangangan apakah ini, geng? So, untuk konten hari ni, aku nak korang suggest nama untuk kereta aku. Aku nak nama yang ganas-ganas apa semua. Please. Ganas Yes. Ganas. Ganas, nama lelaki kalau boleh. Nama ganas-ganas. Ganas. Yes. Begon. Oh my god. Begon. Ya, Begon. B-A-Y-G-O-N. Dia kalau tambah N, dia akan jadi bengong kat situ. Kau nak cakap Bengong. Begon. begok. Begon. Begon. B-A-Y-G-O-N. Begon. Masuk apa nama tu? Dia menunjukkan nama pemilik keretanya itu Kak Gon. Kak Begon. Oh my god, nama yang sangat best daripada Ifan. Nama yang Harry nak bagi. Okey, untuk Mercedes Aira. Kereta salah depan. Salah. Aira bukan. Depan. Untuk kereta Aira, Yes. Mercedes kan? Kereta Aira Mercedes. Yes. Jadi saya Sini. Jangan nampak bangang sangat dekat situ. Please lah. Mercedes Aku dah matang sekarang ni. Mercedes nak nampak ganas. Nampak ganas. Mersinas. Oh my god. Mercedes campur Modernas. Mercedes campur Nazrul. Wow, ada orang lalu. Oh my god. Ada lah. Perampas. Dah payah masuk. Perampas. Ataupun nama kereta kau letak nama Bella. Bella, maksud apa tu Bella? Bella tu nama kereta kau ah? Nama kereta Bella. Nanti Abang Ali marah aku letak nama bini dia apa semua. Salah. Tadi kau bagi apa? Mersinas. Kenapa nama semua yang new gen bagi macam tak ber... aku? Sebab Aku punya Begon. sebab bila baik aku tanya ada daripada tanya korang. Aira punya partner tu sini. Nas. Aisyah, Jadi suka bagi nama ni. Bagi nama apa Aisyah? dia sesuai. Tak, sebelum tu apa saya sangat? Apa saya? Apa dia ni? Takut aku. nama kereta dia aja Chex. Apa Chex? Apa Check? Tu nombor plate, check. Kenapa buruk sangat nama Comel tu lah, Aisyah? comel. Kenapa buruk sangat nama Check? Gonzales. Saya suka bagi nama Aisyah. Ni. Oh my god, Luqman tak nak FIP Syaman tadi Luqman. Miss Gonzales. Bagilah FIP sikit. Suka bagi nama-nama dekat barang-barang ni. Apa dia? Jatuh pula. Aira nak nama yang macam mana? Nak nama yang ganas-ganas Aisyah. Masuk dalam sikit Aisyah. Nak nama yang ganas-ganas. Kenapa nak nama ganas-ganas? Sebab Aira nak nampak macam Aira nak berubah dah sekarang. Aira dah tak nak jadi macam budak-budak apa semua Aisyah. Aira, tapi itulah kereta Aira. Kenapa Aira nak Tak nak. berubah? Aira nak ganas-ganas apa semua. Oh my god, Syaman dekat belakang kan? Okay, ada FIP JJ apa semua Okay. Syaman dekat belakang tadi. Okay. So nama apa Aisyah yang sesuai untuk kereta Aira? Okay, kalau Aisyah tengok Aira, Aira tak boleh sekian ganas-ganas Aira. Aira nak ganas. Aira dah berubah. Kami habis sudah kah? Kalau habis sudah kami jalan. Sudah habis. Okay. Dah bagi belum? Dah bagi. Nama yang sangat tidak membantu. Apa dia? Kau bagi nama apa? Aku pun dah lupakan nama tu. Nama tu. Habis sudah. Oh my god, astagfirullahalazim. Dia dah betul ke karakter Aisyah? dia lelaki gatal? Kenapa jadi macam tu? Tak tahu Aisyah. Aisyah, apa yang Aisyah ajar dekat dia sekarang ni? Dulu Aisyah ajar apa dia? Oh, Aisyah macam tu. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Aslah and Aisyah. Boleh tak korang suggestkan nama untuk kereta aku? Okay, Aira nak nama yang ganas-ganas. Nama yang lelaki ke nama perempuan? Nak nama lelaki lah kalau boleh. Oh, dia Please macam lah. boyfriend Aira. Dia macam boyfriend Aira. Yes, Mana-mana Aira, yes. mana-mana Boyfriend sahaja. kedua Aira. Please lah. Okay. Okay, kita bagi nama ganas. Ya, kejap. Aku belum ni sekejap sebab aku bawa prop. Ini ke prop ni? Kan dia dah jadi artis sekarang ni. Ada dalam MV apa semua. Please lah. Kau dia curangi kan? Oleh dia. Aira. Aku dah mana kita pukul dia. Oh, jangan. Wah, bestnya
sayang tu. Sorry lah Asla. Aduh. Kenapa Aira tak bagi tahu Aira dah lama ada perasaan ke Ihin? Sorry sebab benda ni susah tau nak cakap. Ni dekat TikTok Aira tu cuma gimmick je. Sorry, ni memang susah untuk ungkap dengan perasaan. Aira memang suka ambil hak orang. Echa, Aira minta maaf. Salah kan? Bukan. Jadi betul lah. Yang dekat TikTok tu Mak Weh. Bukan Mak Weh, aduh. Nuha. Aku kena minta maaf dengan Nuha pula ni. Aduh, serabut lah. So apa nama yang sesuai untuk kereta aku? Kita boleh letak nama-nama yang ganas-ganas sikit. Yes, please. Mari kita letak Genji. Oh my god, Genji. Aisyah rasa sesuai sebab Kak Gon kan G juga. Kak Gon. So Genji. Siapa? Gemuk kau nak cakap kat aku? Kak Gon, kita mau panggil dia Kak Gon. That's so unbelievable from Echa yang aku ingat God. baik. Oh my Dia God. mengata aku dalam diam. That is unbelievable. That is a bad one. Oh my god. Ataupun lagi satu boleh tak nama ni Drake. Drake. Oh my god. Drag? Drake. Drag? What? D-R-A-K-E. Kau orang pertama yang nampak bijak dalam konten aku Aslah. Ya. Aisyah nak bagi nama Godzilla. Dia pergi menyakitkan hati aku lagi. Cukuplah kau sakitkan hati aku Echa. Sudah. Cukup apa? Just stop it man. Godzilla tak, dia nak kena sesuai dengan nama Kak Gon. Okay. G dengan G, Gon dengan Godzilla. Weh, dia sakitkan hati. Oh my god, nama yang sangat comel. Aku suka nama tu. Walaupun nama tu sesuai. Jagalah sikit hati Kak Gon. Oh my god. Tadi nak nama ganas-ganas, Godzilla ke macam Weh, mentang jadi artis dah weh. Dah mula menyokong benda-benda yang sebegitu apa semua. Aduh. Ni baru masuk MV apa semua. Dah sombong dah sekarang. Aku tak expect doa Aslah macam ni. Jadi betul lah apa yang aku anggap sebelum ni. Yang kau memang teruk. Aku Aira dah lama dah. Kau dah kantut. Finally true colour aku dah keluar. Finally true colour Aira pun dah keluar. Oh my Rupanya god. Aisyah je yang baik kat sini. Oh my god. Orang baik tak mengaku dia baik. Echa. Stop. Wow. Okay. Posing. Oh. Nama yang sangat indah iaitu Godzilla dan juga Genji. Genji. Drake dan Genji. Oh my god. So mungkin kereta aku akan jadi kereta yang paling hot stuff di dalam kalangan kereta-kereta A-team. Adalah masa yang tepat Mawai untuk kau masuk konten aku. Aira, buat apa ni Aira? Mawai kejap aku tinggikan dulu. Okey. Mawai Ya. memandangkan Aira dah baik tau hari ni. Okay? Aira dah berubah jadi baik. Berapa jadi baik? Oh, sejak ada mesin jadi baik. Masuk, mereka kampung tabrak masuk. Lebih jauh jarak pandang, cuma sedikit lampu ciptakan lirikan di. Untuk konten hari ni boleh tak Mak Wei tolong suggestkan nama kereta untuk Aira? Nama kereta Aira? Yes, Mak Wei. Okey. Ya Mak Wei. Okey. Memandangkan kereta Aira warna putih kan? Ya Mak Wei. Aira nak nama yang ganas-ganas Mak Wei. Nama yang ganas Mak Wei kejap Mak Wei. Macam kamera tak cantik Kan, kat situ. kamera macam pendek kan? Macam bukan kamera pendek aku pendek. Aduh. Okey. Okey Mak Wei. Jadi Nama boleh tak yang Mak Wei sesuai, suggestkan? Nama yang ganas-ganas please. Yang ganas Yes. Please Mak Wei. Sebab kau sangat bernas Mak Wei. Idea kau memang idealis. Seorang yang idealis apa semua. Sampai kan Alif meminta idea dengan kau. Wow. Mak Wei nak tukar jadi kapur. Tengah fikir. Wei takut. Mak Wei takut. Dah dapat? Okey aku Mak Wei. Make sure bijak Mak Wei kenapa? Okey. Sekejap Mungkin nama tadi nama yang tidak bijak dia sampai fikir. Nama dia bijak sebenarnya. Okey. Cuma dia Aira nak nama yang ganas kan? Yang ganas Mak Wei. Yang ganas Nuan. Hai. Bukan. Bukan. Ini. Apa Mak Saya Wei? tahu. Apa? Angel. Wow, sama dengan Syahmi. Adakah korang satu otak? Mungkin. Sebenarnya. Mungkin. Jadi adakah Sebenarnya Angel tak sesuai dengan Angel nampak macam bunyi. ke kau rindu Isha sebenarnya? Bukan. Oh my Nuha, please lah. Tak move on lagi. Tak, bukan. Oh my god, aku Tolonglah. tak sangka sampai jadi macam tu. Member dah kahwin dah pun. Please stop it, Mak Wei. Okey, Aira. Maafkan saya. Saya tahu. Nama yang sesuai Ya. untuk kereta Aira. Yang Nama apa paling tu? ganas dan ada campuran
cute sikit. Cute. Apa gitu Mak Weh? Tengah fikir kan? Mesti tengah fikir lagi. Saya masih lagi tengah fikir. Ya. Saya tahu. Inilah. Apa Mak Weh? Mexo. Mexo. Oh my god. Mexo. Loso campur Klaten. Betul, Mexo. Mexo. Ya. Wow, sangat rempit. Wah Mak Weh, aku tak sangka idea tersebut sangat bernas setelah 3 tahun kau duduk dalam AI dan terkeluarlah nama Mexo tadi. Aku dah agak dah. First time aku nampak kau bijak Mak Weh. Ya. Dalam konten aku apa semua. Dah boleh nampak bodoh lah maksudnya. Bukan Mak Weh. Oh my god. Sampainya hatimu. Oh, diorang kenankan kita Mak Weh. Oh my god. Diorang dah restu. That's so unbelievable. Oh my god. So kepada Nuha, kau boleh nampak dah. Kau dah kalah lah Nuha. Just stop it. Pergi promo Ayla lah Nuha. Jangan Nuha. kacau Safwan lagi. Jangan kacau. Tolong. Okay. Weh nampak dia. So sebelum dia kena pukul dan aku pula kena pukul dengan Nuha, Siapa? Pasele. Rangki de kangki. kita akan pergi kepada orang seterusnya. Okay korang, so now kita bersama dengan Kekasir. Ya, orang yang telah merampas Kanda dari aku. Dengan Aira ke? Yes! Kau kena sedar, Sher, yang kau dah merampas hak aku sebenarnya. Just stop it, Sher. Kanda, pilih aku. No apa? No! Tapi share. Pilih, kenapa macam ketar-ketir tadi tu? Sher, nampak sangat kau takut dengan aku. Konten Naira. Yes, Sher. Oh my god. Aku pun macam excited sebenarnya sebab dia orang semua dah boleh masuk konten bersama dengan Share. So untuk konten hari ni macam hari tu kan Aira baru ambil kereta kan. So Aira tak ada lagi nama untuk kereta Aira Share. Please lah Share. Share tolong suggestkan boleh tak? Share rasa Yes. Nama yang ganas-ganas sikit please. Gonmes Oh Rar. my god. Gonmers, Kanda panggil aku macam tu juga. Adakah Oh ya ke? Kekasir ni memang berkongsi otak? Please lah Share. Chemistry kuat. Chemistry kuat. Oh my god, claim sendiri. Gonmers. Ganas lah tu. Gonmes Rar. Gonmers rar. Oh my god. Share. Tak sangka Share macam ni. Ingatkan senyap-senyap. Raw sekarang ni. Kenapa Share? Kenapa nama tu Share? Sebab sesuai dengan Kak Gon. Kau nampak aku macam rimau ke Share? Rar tapi comel. Oh my god. Dia puji aku geng. Malulah. Janganlah macam tu. Ayah tahu Ayah comel tapi jangan. Aduh tak boleh ni. Tak boleh ni. Betul lah. Share, kau nak puji. Puji je hari-hari Share. Jangan dalam konten je kau puji aku. Nampak sangat. Ni yang aku tak suka ni. Ni first time kau masuk konten aku. Dah aku akan make sure ni adalah kali terakhir kau masuk konten aku Share. Sebab aku tak suka kau. Jahatnya. Yes, memang aku jahat Share. Aku tak suka kau Share. Please. Kenapa tak apa? Kau ada backup ke Share? Siapa yang backup kau Share? Kanda kau backup aku lah. Kanda akan pick up Share. Kenapa macam tu Share? Kau nak ambil Kanda abang aku pula. Please Sebab stop Kanda Share it. punya. My god. Dah dapat FIP dekat situ. Yes. Ini yang aku mahukan sebenarnya. Oh my god. Jadi betul lah kau suka Kanda. Okay. Aku sebagai wartawan hari ni jujur je, okay? Aira jangan beritahu siapa-siapa tahu. Okay, ni aku tak shoot tau. Aku tak ambil part ni. Kak tahu. Okay. Share suka Kanda. Kenapa Share suka Kanda? Sebab dia sangat tertarik Tertarik dengan apa? dengan rambut dia tu. Oh my god, Share. Yeah. Jadi dah mula ada bibit-bibit cinta di antara Kekasir. Ni first time tau Kanda bercinta dengan talent dalam AI team. I hate that. Aku akan make sure Kekasir ni dalam dalam pandangan Abang Alif, okay? Pandangan pula dah. Dalam pemerhatian. Terima kasih betulkan aku. So, kau dengan Kanda aku akan report dan aku akan make sure warning letter akan sampai dekat kau nanti, okay? Kau jangan main-main, okay? Share. Kau jaga-jagalah, Share. Jaga-jaga. Sebab dia datang lagi serabut dah aku. Sebab kau dalam pemerhatian sekarang, Kekal Share apa semua. Please. Okay? Kekal Share. Bawa abang pula dah datang backup. Aku ingat aku je ada abang dari AI team ni. Aduh serabut lah aku.
So sebelum aku kena pukul oleh dia, baik aku pergi tanya orang seterusnya. Memang aku tak suka. Teruskan. Aku tak suka ke kasir, Irsyah apa semua aku tak suka. Okay, just stop it, man. Korang memang noob sebenarnya. Ya. Tapi aku suka Ainas. Ainas tu siapa? Aira Nazrul. Yeah, thank you so much. Memang aku pun suka dengan Nazrul apa semua tu, okay? So ke kasir apa semua. Dengar-dengar hujung tahun ni kan? Aku dengan Nazrul? Ya, betul. Alhamdullah, semoga dipermudahkan. Wah, jangan doa macam. Doa aku dah habis juga. Jangan takut. Untuk konten hari ni, memandangkan pipi tak ada masa aku review tattoo aku. Saya dah WhatsApp dia dah guys. Aku sedih tau. Ini bukti WhatsApp ni. Aku sampai tak makan, tak mandi, tak tidur sebab tak ada pipi. Bulok dah. Alamak, dah kantoi lagi, tak mandi apa semua. Tapi macam Pia tak biasa pula kan dengan benda tu kan. Dah biasa kan? Tak. Dia memang selalu mandi. Selalu mandi? Oh, dah berubah lepas ada Pak I. Oh my god. Aku rasa Perempuan cantik selalu tak mandi. Yes. Perempuan cantik is malas mandi. Oh my god, cantik. Yay. So untuk Pia, cakap macam tu. Tak baik cakap kau tak cantik. Jangan cakap benda nyata. Aduh lah. Jangan sampai mes ke Jazia. Oh my god. Memang aku kalah weh, aku bawa pun slow weh. Dulu ada satu mas tu dia tersadar dekat traffic light. Azia datang tolong. Oh my god. Ada. Yang tu memang bawa masalah sikit budak tu jangan ikut dia korang. Okay, so memandangkan dia orang tak ada, tapi saya sedih lah sebab dulu Pak I dengan Pia pun pernah tumpahkan saya. And Pak I dulu dia selalu marah juga kalau saya nak naik Grab apa semua. Aku sedih je sebab kita orang semua dah habis shoot. Sebab kadang-kadang saya dengan Pak I macam tak nak balik lagi, tak lapar lagi. Kita orang akan lepak dekat office. So saya tengok Aira tengah charge handphone dekat ujung tu. Dia charge handphone. Rah, bapa Rah tunggu siapa? Tak ada saja lepak sini. Bapa tak balik lagi. Tunggu Grab. Oh tak nak ikut Grab tu. Ni Pak I hantar Pak I. Tapi Pak I rasa macam tak nak lah macam ajak Aira balik sekali sebab takut dia ajak berhenti makan. Oh jom my makan. Singgah sini, jom makan. Pak I jangan throwback ke kisah kita dulu. Oh, terjujur pula dah. Astagfirullahaladzim. Kisah kita dulu. Yes. Mana yang pernah naik LC aku lah. Yes, Pak. Petang tu. Bukan Pia kau rupanya. Wow. Kalau kita kembang sebab siapa yang bersama Pak I semua akan kembang. Alamak, kan Farida ya. Cuba untuk merampas Pak I. Pak. Tapi dia dah sedar diri dah sekarang, dah kurus, dah member. Dia dah tak ada perasaan. Dia tak layak. Dia dah. Oh my god. Tak layak. Pak I, please lah. Comel dia cakap macam tu. Ya, aku jealous. Just stop it, man. Aku serabut dah sekarang. Tak topik apa sebenarnya ni. So, wait tak korang suggestkan nama untuk kereta aku. Okay, Pak I dah fikir. Gomen. Gomen? Wow. Puspa Gomen. Wow. Kak Puspa. Sangat mudah. Ni? Sangat mudah ya. Nanti aku akan selling kat Kak Puspa. Kak Puspa tu kawan aku tahu. Ada job tak tepi? Job dengan Kak Puspa ke apa? Sebab nampak korang dah ada banyak job sekarang. Boleh tak adjust? Wow, aku. Tapi dia tak kira kesedapan, dia kira kegegaran. Ya, tengok ni. Tak nak cakap aku banyak lemak apa semua. So daripada pipi Gomen dia bagi nama tadi korang. So oh my god, nasib baik bos yang lalu. So akan ada FIP dekat situ, edit JJ seluar Alif Ifan colour putih. So daripada pipi nama Gomen Pak I. Tukar. Nama apa? Gomez. Gomez. Oh my god. Kalau Pia? Sedap lah I. Tak sedap lah please lah. Kalau Pia? Ramen. Ramen. Wow. Makan Aira mes ramen. Cukup lah aku gemuk. Aku nak kurus lah lepas ni Pia. Aira gemuk. Yes. Tebal je. So nama yang sangat macam konten ke arah shaming dekat situ. Aku akan make sure korang minta maaf depan aku nanti. See you in court. Okay, bagi nama. Yes. Wow. Kimai. So Kanda. Cuba teka, kalau aku rambut botak aku macam siapa? Bisa apa? Macam Celos. Oh my god, kembar Celos. Boleh enggak? Yes. Bisa enggak aku masuk ke Beyond 5? Bisa kalau betul kena masuk Beyond 5, turunkan berat badan dulu. Mau lawannya tu Rania. Rania berat dia 55. Kau sekarang 80 betul tak? 60 lebih tengok. TT family tu biasa aja. Oh my god. Enggak selevelku. Siapa yang selevelmu? Selevelku? Ya. Siapa?
Bisa ngomong sih sama aku. Lokman Musa. Oh my god, itu. Siapa itu? Aku tidak kenal sama dia. Okay, so Kanda, gimanakan kontes malam aku macam sedih dengan reaction kau. Jujur tu. Aku reaction jujur. Aku bangga. Sebelum ni kan aku selalu datang naik. Boleh cakap naik Grab, semua benda, balik pun tunggu ambil bekal-bekal atau tempat dia kerja, baju-baju semua benda. Ini dia bawa naik Grab, balik Grab. Lepas tu datang Grab, balik pun Grab. And then bila dia dapat tu dengan kerja usaha dia pun buat macam happy. Thank you sebab kau selalu masuk konten aku. Tanpa orang-orang macam kau ni tak meriahlah konten aku, Kanda. Thank you so much. Betul, aku macam prod dia lain sikit lah. Sebab satu lagi sebab engkau macam aku pun ada partnership semua benda. Kau ada partnership tapi kau bila partnership aku tak nampak benda tu yang menaikkan kau. Tapi walaupun tak ada partnership kau cuba dengan cara sendiri pun alhamdulillah rezeki kau ada dan kau nampak usaha kau tu. That's why aku rasa macam bangga je dengan kau macam tu lah. Thank you, Kanda. Appreciate. Oh my god, nampak macam letih je tu. Tak, betul. Dia berdiri tak? Tak, aku macam sebab aku pendek. Tak, aku appreciate usaha kau. Thank you, Kanda. Aku suka tengok orang berusaha. Thank you, Kanda. Kalau orang berusaha aku rasa macam bila dapat achievement tu aku rasa totally betul-betul bangga. Oh my god. Serabut lah, please lah. Hormat relay aku dengan Kanda. Yes. Jujur lah, kalau share tak masuk, Kanda jujur nak share dengan Aira. Oh my god, I like that. Semoga share akan kena gantung ke kenapa ke supaya aku boleh partner dengan Kanda. Kalau share tak masuk, mujur share masuk. Okay, so apa namanya sesuai untuk kereta aku, Kanda? Nama sesuai? Yes. Nak nama yang kena ganas lah sikit. Kena ganas? Yes. Betul, ganas? Yes. Janji yang kau letak nama tu kereta tu. Okay. Janji dengan aku kau letak, aku nak bagi nama ni. Okay, nama apa? Bagi dulu tahu. Yes, nama dia Sulaiman. Weh, abang aku tu. Ganas tak? Ganas tak? Takut Takut Sebab bila kau tengok nama dia Sulaiman, kau rasa macam nak bekerja. Nak bekerja lebih keras lagi sebab kau takut apa-apa terjadi. Kereta ni marah, kereta ni mogok, kereta ni rosak. Weh, takut Sulaiman. Ketak-ketik. Sekejap ni isi minyak Sulaiman sekejap weh. Takut. Oh my god. So sweet lah. Kau nak Sulaiman ke atau kau nak apa? Anak nama apa? Aku bila kau sebut nama bapak ni, aku dah jadi takut dah aku ni. Kenapa kau nak sebut nama bapak aku? Bukan. Oh my god, tapi aku boleh ambil nama tu, Sulaiman. Nama Sulaiman? Okey, boleh ya. Kalau aku nak macam Sulaiman tu terlalu panjang kan, tu pendekkan sikit. Apa? Man ke? Man. Sulai ke Sulai? Sulai ke Man tu please. Tolong please. Okey, Sulaiman lah. Sulaiman dia panjang tapi dia bermakna untuk hidup kau. Sulaiman. Oh my god, so sweet lah kan. Wih, lawa tu Sulaiman. Wih, lawa. Wih, lawa tu kaki Sulaiman. Wih, Sulaiman pancit tu. Cuba dah. Just go, man. Bagi sekejap je waktu aku dengan Aira. Cukup lah Aira Just panggil go, kau baby man. ke apa, cukup lah. Just go. Okey, nama kereta Aira aku bagi apa? Nama kereta Aira. Cantik nama dia bagi tadi. Apa lah? Turismo. Gone Turismo. Gone Turismo. Yes. Tapi nama dia tak Melayu. Tak Macam Melayu. aku nama aku bagi Melayu. Dah cakap nama Melayu. Apa dia? Nama kau? Gon Ahmad. Gon Ahmad weh. Gon Sulai. Oh my god, that's so Sulaiman. good and Tahu tak perfect. Sulaiman siapa? Bapak dia. Tak kenal bapak aku. Astagfirullahaladzim. Bapak aku tengok tau konten ni, Nazrul. Ya. Aku kenal Cik Man je. Nama TikTok dia. Letak nama Cik Man lah kita kau. Oh my god, so sweet dia. Macam tu lah. Cik Man. So, sangat bijak konten ni and aku suka sangat. Nama-nama bijak kan? Tapi nama Nazrul sedap ke? Gone Star Turismo. Gone Turismo. Turismo. Okey, Tapi aku panjang akan- sangat. Panjang sangat lah. Gone Mes. Gone Mes. Macam Share tadi. Share bagi Okey, aku tahu. Okey. Kalau Gon Turismo tak mau, Ya. Gon Mercy. Kalau nak nampak international, Gomez. Oh my god, Selena Gomez. Yes, Gomez. I love that so much. Thank you so much bagi idea. Kalau nak nampak Kelantan sikit, Ya. Gomo. Gomo, Kelantan Gomo. Oh my god, thank you so much korang. Kalau nak nampak macam lebih ke arah macam dapat duit pencen, tahu Ya. tak apa? Apa? Government. Okay, so ini idea yang sangat bagus. So, Sangat bagus. saya akan fikirkan dulu. So, tujulah konten kita Tak pada fikirlah, ambil lah. Ambil terus So, ambil yang part yang Kelantan tu best. Ambil yang Gomo. Aduh. So, tujulah konten kita pada hari Best ini. dulu. Thank you. Gomo.
Gomo nanti gomo. Gomo ramai. Cantik tu Gomo tu ah.